bersama saya, Cikgu Azman bin Zulok, Guru Besar SK Pusat Cabang 3. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah pesanan Cikgu untuk semua murid terhadap sempena Syawal ini? Okey. Sempena sambutan Syawal atau sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, saya merasa bersyukur dan rasa bertuah. Dan pesanan saya kepada semua anak-anak SKPCT, semoga sambutan hari raya ini menjadi satu kenangan abadi sepanjang mereka berada di alam persekolahan sekolah rendah, terutama di Sekolah Kebangsaan Pusat Cabang 3. Hari yang mulia, usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Cikgu, Waalaikumsalam warahmatullahi. apakah perasaan Cikgu pada hari ini? Kalau nak ditanya perasaan cikgu pada hari ini, amat gembira lah. Kerana masih ada lagi kita orang sebelum ni kenangan cikgu bersama menyambut Hari Raya di Sekolah Kebangsaan Pusat Cabang 3 ini. Sedap. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam lagi. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Mucun dicucuk. Apakah pendapat Tuan tentang program hari ini? Okey. Alhamdulillah, saya nampak program untuk hari ini sangat berjaya dan dengan kerjasama PIBG dan sekolah dia dapat mengadakan silaturahim lah antara pelajar, guru dan para ibu bapa. Dan saya rasa program seperti ini patut diteruskan untuk tahun-tahun akan datang lah. Selamat Hari Raya Mahadhir Batin. Panjang umur, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. All the best everybody. I'm very happy sebab dapat menyambut Hari Raya kat sekolah bersama dengan kawan-kawan. Sebab itu saya beli baju baru. Semua baru. Inilah suasana Hari Raya pada tahun 2025 di Sekolah Kebangsaan Pusat Cabang 3. Okey, di sana. Tengok sana. Mucun dicucuk, anak dihembur. Oh ibu tenang, banyak bersabar. Pukullah rendang, jadinya empuk. Lemang pula jangan biar terbakar. Apakah perasaan Cikgu pada hari ini? Perasaan cikgu, cikgu rasa amat suka, amat gembira dapat bertemu dengan guru-guru sekolah ni yang masih ada sekolah ni, kerana cikgu tinggal sekolah ni dah 15 tahun. Terbakar, puas berpuasa sempurna, menantikan hari yang mulia. Apakah pendapat Tuan tentang program ini? Program Hari Raya hari ni, Alisha suka tak tengok program hari ni? Suka. Bila ayah-ayah, cikgu-cikgu tengok anak-anak murid suka, gembira, kita pun gembira. Jadi program pagi ni memang sangat-sangat meriah, sangat-sangat ceria, mengukir senyuman bukan saja di wajah anak-anak tetapi juga di wajah ibu bapa. Selamat Hari Raya. Terima kasih Tuan. Resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kenangan paling manis raya Cikgu semasa Cikgu kecil? Okey, kenangan paling manis saya semasa saya kecil adalah dapat menziarahi kubur arwah ayah saya pada umur 7 tahun, walaupun kubur arwah ayah saya berada di Cendering dan saya tinggal di Dungun, tapi saya dapat pergi ke perkuburan arwah ayah saya dan berjumpa dengan sanak saudara di sebelah ayah saya. Nak yang ni? Yang itu pun boleh. Apakah perasaan Madam apabila pertama kali raya di SK Pusat Cabang 3? Kainan di sini ialah bagi madam gotong royong dan juga kerjasama antara cikgu memang sangat padulah, mantap. Maknanya berasa di sekolah-sekolah kita tempah makanan kan. Jadi di sini kita masak ramai-ramai.